Okay, so jadi untuk first setup kita dah running around berapa peak gang? Sekejap kita tengok Kita tengok daripada entry Acad bawah ni dia dah running around 22 peak. Acad nak close di atas kita layan santai je. Setup ni macam Acad cakap tadi, kita layan scarping saja guys. Alright. So kita collect layer atas and then kita hold layer bawah. Right, so jadi dia running around 22 peak dan kita target untuk hold sampai ke TP1 kita iaitu 2907.32. Dan jikalau price terus melakukan breakout kepada level 2908 ni, Acad akan hold keras sampai ke TP2 dan juga sampai ke TP3. So jadi alhamdulillah dia dah slowly running. Bolehlah buat apa orang kata duit sarapan sikit-sikit kan. Duit sarapan kita entry dalam setup setup orang kata apa, kita cakap setup ni lah, setup breakfast lah. Okay, kita cakap setup breakfast. So slowly running dah untuk kita punya setup goal ni.